tadi. Ya. Dalam Dewan baru tu ada bangkitkan ada pegawai yang pergi ke luar negara. Jadi keluar juga 40,000. Apa yang termasuk kan? Okey. Saya nak buat announcement pada hari ini. Pegawai itu ialah Pegawai Keuangan Negeri Selangor. Nama dia Yang Berhormat Datuk Muhammad Arif Abdul Rahman. Saya nak panjangkan sikit yang ini. Pertama, sejak tahun 2008 sehingga sekarang ini, dia pergi ke luar negara kerana dia menjadi ahli lembaga pengarah kepada beberapa anak syarikat. Saya tak tahu, tak pernah diberitahu Exco. Dia ni menganggotai berapa anak syarikat, tak pernah diberitahu. Berapa dia dapat allowance sebulan, tak pernah diberitahu. Tiap-tiap syarikat yang menyumbang kepada dia tak pernah diberitahu. Pasal apa dia keluar negara tak pernah diberitahu. Jumlah pendapatan termasuk gaji dia tak pernah diberitahu. Walaupun ada desas-desus di sini mempersoalkan kredibiliti beliau. Saya nak menyebut, dalam Dewan saya bagi tahu ada 3 syarikat yang telah memberi dia setiap tahun ni, dikatakan setiap tahun, saya dimaklumkan setiap tahun ni, iaitu Selaman Sdn Bhd, Central Spectrum Sdn Bhd, Kumpulan Darul Ehsan Sdn Bhd, memberi antara 45,000 ke 47,000. Ada yang sebenarnya tu 48,000 lah, 45 ke 48,000. Setiap kali ke luar negara. Untuk apa? Bercuti. Untuk bercuti. Dan saya nak tambah lagi daripada informasi yang diberikan kepada saya, yang terbaru informasi. Ada 3 lagi anak syarikat, PKNS, Worldwide Holding dan PNSB. Juga dia mendapat peruntukan untuk keluar negara bercuti dalam lingkungan 45,000 ke 48,000. Jumlah satu tahun, satu orang ni, jumlah satu tahun pegawai ni, hanya untuk bercuti di luar negeri saja, kerajaan negeri melalui anak-anak syarikat membelanjakan dalam lingkungan 250,000 satu tahun. Imagine, 250,000 for one person. Dan sebahagiannya dia bukan executive chairman pun. Non-executive chairman. Sebahagiannya dia duduk sebagai lembaga pengarah, kadang-kadang tak bercakap seperkataan pun. Yang saya tahulah. Saya pun hadir bersama-sama dalam berbagai mesyuarat. Dia tak pernah bercakap pun kadang-kadang tu. Kan? Jadi tak pernah bercakap. Kau bercakap pun tidak memberikan sesuatu yang mendapat memuaskan. Pandangan-pandangan yang bernas untuk memajukan syarikat-syarikat tersebut. Imbuhannya, pergi main golf di Chiang Mai, pergi main golf di Perth, dan kerajaan bayar, anak syarikat bayar dalam 45,000 ke 50,000. Bukan satu. Kalau kita tengok dia pergi keluar negara 6 kali dalam satu tahun, average every other month. Setiap 2 bulan sekali keluar negara, 2 bulan sekali keluar negara. Tak termasuk sebagai exco, sebagai ex officio exco, dia ada lagi peruntukan keluar negara. Bawa isteri, bawa keluarga dan sebagainya. Selain daripada itu, ada lawatan-lawatan yang lain. Lawatan untuk sampah, lawatan untuk pelancongan, lawatan untuk ke Jerman, lawatan yang saya tahulah, lawatan ke Australia, lawatan ke Eropah, lawatan. Bayangkan dia, bila dia buat kerja? Saya nak tahu saudara, bila dia buat kerja? Cuba totalkan. Saya nak sebut saudara tadi katakan, I think for this particular person, I think the state need to look into this specifically for this one person. Berapa negeri dah bayar, berapa kerajaan negeri sudah bayar, berapa anak syarikat sudah bayar, berapa syarikat-syarikat utama yang sudah bayar dia bersama dengan gaji bulanan. Ada kaul mengatakan, kaul ni ada orang lah, kaul ni ada kaul mengatakan yang dilaporkan kepada kita, diberitahu kepada kita. Ada orang mengatakan dia dapat dalam 70-80 ribu sebulan. Ada orang mengatakan dia dapat 90 ribu sebulan. Ada orang mengatakan 100 ribu sebulan. Can you ever imagine? 100 ribu sebulan. Dan saya nak bagi tahu, minta KSN tengok benda ni. Boleh ke pegawai kerajaan menerima imbuhan sebanyak itu? Saya dulu pegawai kerajaan. Saya dulu PTD macam dia. Tetapi saya tidak pernah menerima lah. Walaupun saya berada di mana pun, tak pernah menerima imbuhan sebesar itu. Takut nak menerima imbuhan sebesar itu. Dan yang kedua yang saya nak sebut, dalam dia pergi-pergi ni, biasanya saya pergi, masa saya jadi exco dulu, semuanya menggunakan Selangor Tourism, anak syarikat yang mengelolakan perjalanan penerbangan kita ke luar negara. Tetapi manusia ni, satu-satunya manusia ni, tidak pernah menggunakan. Saya diberitahu, saya nak lapik ni, saya diberitahu bahawa dia tidak pernah menggunakan Selangor Tourism, tetapi menggunakan satu company namanya TRID,
TRI-D. Try D Travel. Cuba tengok. Try D Travel 1 tahun. Yang ini saja dapat 250,000. Bayangkan ya. Dengan perjalanan-perjalanan yang lain. Dengan isterinya. Dengan kawan-kawannya. Main golf di sana sini dan sebagainya. Berapa untuk dia seorang saja. Dan saya tak tahulah. Ada teman-teman kata. Dia ada sikit suspicion. Teman-teman lah, bukan saya. Dia ada suspicion sikit. Hubungan antara pegawai wang negeri ni dengan orang-orang di Try D ni. Kok ada benda-benda yang boleh ditimbulkan. Ini saya minta lah. You bahagian media ni ada investigative component kan. Why don't you investigate? Saya tak boleh investigate lagi dah. Saya dah di luar daripada itu kan. Kalau di dalam memang saya akan beritahu MB salah satu manusia dalam Pentadbiran Negeri Selangor ni yang perlu kepada investigation namanya Datuk YB Datuk Muhammad Arif Amtul Rahman. Kemudian saya nak menyebutkan juga ya. Isu yang dibangkitkan ini, saudara, ada satu blog namanya skandalselangor.blogspot.com. skandalselangor.blogspot.com ya. Ada kereta rasmi. Ini cerita kereta rasmi. Ini poin yang ketiga ni, yang besar ni. Kereta rasmi ini diberi oleh Worldwide Holdings. Dia sepatutnya tak boleh dapat kereta sebab dia non-executive chairman. In Worldwide, he is holding a position as a non-executive chairman which does not entitle him to get a car. But he asked for a car. Worldwide Holding nak bagi Camry. Dengar cerita dalaman begitulah. Tetapi dia minta untuk mendapatkan Honda Accord. Dia berilah Honda Accord. Walaupun dia non-executive chairman. Tetapi masalah yang besarnya, Honda Accord ni digunakan oleh isterinya sebagai kereta peribadi. Pergi sekolah bawa, balik sekolah bawa. Boleh tanyakan kepada pengetua sekolah di mana isterinya mengajar. Isterinya pengetua tak salah saya. Boleh tanya kawan-kawan di sana. Datang tak kereta Honda Accord ni hari-hari. Balik, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Siapa bayar minyaknya? Siapa bayar road taxnya? Siapa bayar perjalanan-perjalanan, maintenance kereta itu? Jadi kalau misalnya ini dapat dilakukan, saya rasa this is really grossly an abuse of power. Grossly an abuse of authority. Dan saya harap saudara siapa-siapa di sini boleh memberitahu SPRM untuk menyiasat kalau terdapat ruang-ruang di mana sudah berlaku satu kesalahan yang boleh disabitkan melalui akta SPRM. Kemudian saya juga nak menyebutkan soal peruntukan ya. Saya diberitahu tuan-tuan yang KPS SCM ni misalnya yang kononnya saya approvekan begitu, tapi saya bukan the final approval. Final approvalnya given by PWN Datuk Arif ni ya. Tapi saya nak bagi tahu pada tahun 2010 dia sendiri tulis nama dia, tulisan dia, tanda tangan dia dalam every sheet untuk merekomenkan sendiri 27 kontraktor-kontraktor kepada yang dipertua MPSJ. YDP MPSJ. Kamu ambil ini, kamu ambil ini. Ni senarainya ni ditanda tangan. Surat ditanda tangan, senarai pun ditanda tangan. Tapi bila saya mengadu dan teman-teman yang lain pun mengadu, bukan saya saja, teman-teman yang lain mengadu, perkara ini tak dapat diteruskan. Kerana perkara ini bertentangan dengan spirit yang dikehendaki oleh kerajaan negeri mulai tahun 2008 sebagaimana Azmin juga menyebutkan bahawa segala-galanya mestilah atas dasar open tender. Jadi kalau misalnya menepuk dulang, mercik pada muka sendiri, peribahasa ini saya rasa terkena kepada Azmin dan peribahasa ini memang terkena terus. Hampir basah semuanya daripada kepalanya sampailah dagunya. Orang kata air didulang yang percik ke mukanya sendiri, iaitu Datuk Muhammad Arif Amtul Rahman. Jadi saya rasa saya harap tuan-tuan bagi highlight sikit benda ni. Bagi gambar dia sikit, keluarkan gambar dia sikit. Tak, ini this is a crime pada saya lah. Saya selama-lamanya, berapa tahun saya dalam perkhidmatan? 40 tahun dah. Tak ada laporan SPRM untuk saya. Saya jaga projek, saya jaga pemangku DO dan sebagainya. Saya duduk di Jabatan Perdana Menteri. Saya bahagian Kabinet Jabatan Perdana Menteri. Tapi saya ingat saya belum ada lagi laporan-laporan yang sebagaimana yang disebutkan ini yang berlaku terhadap diri saya. Jadi apa pun, saya harap Pentadbiran Negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat dengan menteri besarnya yang selalu sebut ketelusan-ketelusan, orang yang pertama yang mesti diteluskan ialah namanya Datuk Muhammad Arif Amtul Rahman. Yang saya rasa di antara orang kanan yang paling kanan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor.